Terlepas dari hukum filem, kenapa banyak yang tersinggung dengan filem Walid? Bukankah itu banyak terjadi di kalangan pesantren tradisional? Sebenarnya bukan di pesantren tradisional, mana-mana je banyak berlaku seperti ini. Cuma ada yang viral, ada yang belum viral. Tu je. Kalau dah viral nanti ketahuan. Hari itu selepas filem Walid ada yang viral. Di mana tu ya? Ada satu kawasan lah. Tahu saya tapi malas saya sebut. Ada. Dan itu yang dah viral, yang dah diadukan. Ada yang tak diadukan. Jemaah, sebenarnya nak mencerdikkan umat, jangan dibiarkan umat ni menjadi bodoh selamanya. Sampai-sampai mencium kaki tok guru, sampai-sampai air basuh kaki guru pun diminum. Sedap. Apa ni? Ini memperbodoh umat Islam, datang untuk mencerdikkan umat, lalu dia datang untuk memperbodoh umat. Kata orang Malaysia ini sebut penunggang agama. Sungguh penunggang agama jauh lagi berbahaya daripada penjahat-penjahat. Kalau penjahat-penjahat, perompak, pencuri, itu jelas, semua orang pun dah tahu. Hatta orang non-Muslim pun tahu perompak tu tak baik. Tapi penunggang agama ni jadi masalah. Orang ingatkan dia baik, dia berserban, dia pakai atribut-atribut Islamik. Ternyata dia gunakan itu semua untuk mani piro. Mani piro entah, kalau salah sorry untuk fulus. Wani piro, sorry. Mani ya, English campur itu biasalah tu, lebih kurang je. Tengok, sebab duit dan syahwat.